Berita tergempar emas hari ke-4 Syawal, harga emas mencatatkan harga emas tertinggi di dalam sejarah peradaban emas. Harga emas gap telah dikemas kini sebanyak 2 kali hari ini. 12 tengah malam tadi RM485 dan pagi tadi 10 subuh harga telah berubah kepada RM493. Harga emas melonjak sebanyak RM10 per gram berbanding semalam daripada RM483 kepada RM490. Berbanding harga emas paling rendah tahun ini pada 1 Januari 2025 dikatakan sebanyak RM84 per gram. Dalam tempoh 3 bulan sahaja, harga emas meningkat sebanyak 20.5%. Ada 3 faktor yang menyebabkan harga emas meroket. Yang pertama, Donald Trump baru saja mengumumkan kenaikan tarif semua barang-barang import sebanyak 10% dan Malaysia juga tak terkecuali naik sebanyak 24%. Ini menyebabkan semua barang-barang meningkat harganya dan inflasi turut meningkat. Harga emas ini bakal hit RM500 anytime kemungkinan minggu ini kerana faktor yang kedua ini iaitu ancaman perang oleh Donald Trump. Trump mengeluarkan satu kenyataan akan mengebom Iran sekiranya rundingan nuklear gagal. Akibat kesan daripada ketidakstabilan politik menyebabkan ramai pelabur alihkan duit tunai mereka ke dalam aset yang lebih selamat iaitu aset emas kerana emas dikenali sebagai safe haven asset. Rakan-rakan yang ada duit yang langsung akan digunakan dalam tempoh 2 tahunan ke bawah alihkan dalam bentuk aset emas kerana emas confirm akan terus meningkat dalam jangka masa panjang. Namunkan simpanan aset emas hari ini berikut lini profil atau terus isi beg di root, terus menabung secara konsisten.